Welcome back to video Budak Baik. Okay guys, hari ini scene hip hop kita sedang digemparkan dengan berita ini. Yo, it's me Budak Baik. Kita semua budak baik. Selamat datang semua ke channel Budak Baik. Tekan like, comment, share, subscribe. Bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng. Nanti berganda baik, yo. Nanti berganda baik, yo. I'm out. Aduh, hari ni stres tu, stres. Siapa tu? Okay, berita dia, tajuk dia macam ni lah. Penyanyi rap Malaysia seludup 86 kilogram ganja ditahan di Laos. What? 86 kilo guys. Jadi persoalan dia, siapakah rapper itu guys? Cuba komen sikit kalau korang tahu siapa. Kan, penyanyi rap Malaysia seludup 86 kilogram ganja ditahan di Laos. Bukan ditahan dekat Malaysia, tapi ditahan dekat luar negara guys. Okay, kita baca sikit lah news dia. Penyanyi rap tempatan antara 3 rakyat Malaysia dipercayai ditahan pihak berkuasa Laos atas dakwaan cubaan menyeludup dadah. Dia orang Malaysia tapi nak seludup dekat Laos, nak pergi ke Jerman. Macam mana ni? Cik, kita teruskan. Berdasarkan foto yang dikongsikan media Laos, dipercayai salah seorang suspek itu adalah anggota kumpulan rap yang berasal dari Johor Bahru. JB? Orang Johor? Wih, siapa Kesemua suspek ditahan sejak 25 Mei lalu di lapangan terbang antarabangsa Wate. Macam nak sebut? Wate. Menerusi operasi yang dilakukan pegawai kastam dan pihak keselamatan selepas mendapati 3 individu terbabit menimbulkan kecurigaan selepas prosedur pemeriksaan dijalankan. Tak lepas lah ni mungkin dekat scan tu ke ataupun mencurigakan. Hasil pemeriksaan terhadap 6 beg bagasi milik suspek, pihak berkuasa menemui 103 bungkusan, banyak tu, ganja yang disembunyikan dalam bagasi berkenaan dengan anggaran berat kira-kira 86 kilogram. Kalau sikit-sikit gram tak apa, ni 86 kilogram. Dia buka kilang ke apa? Difahamkan ketiga-tiga suspek sedang bersedia untuk menaiki penerbangan Thai Airways dalam perjalanan ke Jerman sebagai destinasi akhir penghantaran ganja tersebut lah. Kat sini dadah tersebut. Ganja dadah ke tak sorry lah. Aku tak tahu bab ni sebab aku budak baik. Aku tak tahu benda-benda ni. Mungkin dia dah bawah akta dadah berbahaya kot. Pihak berkuasa mengesahkan bahawa suspek kini dalam tahanan dan akan menghadapi pendakwaan mengikut prosedur undang-undang Laos. Kena ikut undang-undang negara itulah yang dia orang terlibat. Rampasan terbaru ini berlaku susulan beberapa kejadian penyeludupan dadah di lapangan terbang antarabangsa Wate sejak kebelakangan ini. Mungkin sebelum-sebelum ni clean, tapi kali ni kantoi atau sangkut juga. Tu yang cakap sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Siapa rapper itu? So dia bagi hint dekat situ tadi, seorang anggota kumpulan rap daripada Johor Bahru. Nantilah aku fikir, sebab sekarang kepala otak aku tak boleh nak fikir apa. Isu ni tengah hangat kan. Jadi tak apalah, biarlah pihak berkuasa, pihak yang bertanggungjawab siasat benda ni. Kebetulan tadi aku scroll IG dan aku ternampak story Ayin Rahman. Korang boleh dengar yang ini. Aku penat ni, tengah buat kerja dengan mak aku kat dapur ni. Tolong dia sekejap, angkat barang semua. Okay, macam ni aku share daripada sudut knowledge lah. Okay, why they choose Laos? Because Laos ringan sikit lah. And then syndicate dengan drug dealer beza tak ada. Okay, if you get caught more than 10 kilograms dekat Laos, termasuk 80 tadi, maybe kau boleh kena 10 tahun ke bawah je penjara. Tapi dia, kalau bukti lemah lah, awalnya dia akan depends pada packaging tu. Kalau packaging yang bukan yang secara profesional, maksudnya plastik biru, plastik sampah pakai ikut suka dia, okey lah. Tapi kalau packaging tu packaging kartel, that mean kau involve dalam syndicate, faham? Dan dia akan tengok jaringan antarabangsa lah. Kalau ada borak dengan orang Jerman tu, and then ada kau punya resit hotel, ada lagi kau punya perjalanan dokumen semua lengkap, welcome to the club. But patron set tu minta dia apa? Kena tangkap kerja, kena tangkap orang kena tangkap ni. Bukan aku cakap, orang cakap. Jadi apa yang Ayin Rahman cakap tu, mungkin itu adalah proses-proses pihak berkuasa kat sana menyiasat lebih terperinci pasal ini. Apa-apa pun kita doakan yang baik-baik sahaja. Lampu ni hilang pula.
abaikan lampu belakang tadi hilang. Nak cakap sikit je, dah nak habis dah video ni. Apa-apa pun kita doakan yang baik-baik sahaja. Semoga dimudahkanlah segala urusan-urusan yang berkenaan. Okay, nasihat aku kepada semua rakan-rakan hip hop, rapper-rapper ni yang baru nak naik, yang mungkin dah naik, satu ayat je, pandai makan, pandai simpan, dan juga jaga diri korang, jaga nama baik guys, dan juga jaga nama baik hip hop negara. Okay, majulah hip hop untuk negara. Jadi itu sajalah aku berita hari ni. Itu dia berita yang kita tak sangka-sangka. Apapun, macam aku cakap tadi, kita doakan yang baik. Alright, kalau korang suka video ni macam mana, tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Jumpa di video akan datang. It's me Budak Baik. Kita semua budak baik. Assalamualaikum. Ciao. Tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Yo.